isu ni 20 tahun lepas saya sebut. 20 tahun lepas saya sudah sebut kepada orang PAH bahawa satu masa di Malaysia ni ia akan bertembungnya PAH dengan DAP. 20 tahun. Kemah pandangan Datuk Seri Nik Amar, bekas Timbalan Menteri Besar Kelantan ni. Katanya pandangan politik dia pada 20 tahun lepas, suatu masa nanti di Malaysia ni hanya tinggal PAS dan DAP sahaja. Yang pertamanya, kalau kita fikir secara logiknya, pandangan Pok Nik ni, Datuk Nik Amar ni tidak betul lah. Sebabnya seperti mana yang kita tahu hari ni, alhamdulillah lah, UMNO masih lagi wujud dan juga parti-parti lain. Allahu Akbar. Adik juga. Kalau dia kecek, tak tengok doh kiri kanan. Pocik royak doh jo. Video mu jangan nitah. Kut titi pocik. Apabila nitah, kita mari serian lalu bila nitah video ni. Kapo dia orang mau kata tak betul hak Datuk Nik Amar royak bahawa DAP dengan PAS yang akan bertembung. Demo kata tak betul sebab UMNO masih lagi wujud. Tak. Memelah UMNO wujud lagi. Tetapi wujud dengan menjadi pencacai. Buat gapo je. Wujudnya keris tapi tak ada mata je. Keris ni keris buat gi kat pengantin je. Nak pakai untuk orang kata seorang panglima tak boleh. Kena molek tak ada mata je. Ada mata tu alhamdulillah lah. Tetapi kebanyakannya ingat kau ada mata. Duk penggan ni ya kira tak. Cabut-cabut tak ada mata. Ulu saja. Ulu dengan sarung. Lepas tu keris ni boleh buat gapo je. Buat metanyi boleh aja. Orang tanya, rumahmu ada telur tak? Ada telur. Apa tak ada lah? Oh, aku nak buat telur dadah ni. Waktu bit telur. Pecah sebutir, temelang. Pecah dua, temelang. Pecah tiga, temelang. Lepas tu, memanglah telur tu ada rumahmu. Masalah telur, hakmu ada tu telur temelang. Telur tak boleh nak pakai. Begitulah UMNO sekarang ni. Kita berjuang untuk Melayu. Untuk kesejahteraan Melayu. DAP batuk. Kokong lalu dah. Oh, saya mengeluarkan pendapat peribadi saya. Bukan mewakili parti. Lepas tu? Lagu mana? Tapi kawin pehel lah Jo. UMNO ni pernah gemilang, cemerlang, terbilang dulu lah. Pernah menjadi orang kaya. Kawin pehel Jo demo. Apabila orang kaya, apabila dia jadi sesok, mental dia tu kita kena pehel. Kaya dia tu kita kena pehel. Kadang-kadang dia tak ingat bahawa dia sudah miskin, sudah jatuh miskin sekarang ni. Kadang-kadang dia lupa situ. Kawin nak royak demo. Kau faham lah, tak apalah. Maknanya tu tak ada masalah. Kau faham mentor demo tu. Tetapi itulah kawin nak royak. Kalau ibarat telur kat, telur semelang. Wujud, bagi tu wujud. Tapi siapa dia yang ada learning. Siapa dia yang ada learning dalam UMNO demo royak kawin. Buat jahit. Orang kenal belakang tu. Siapa dia? Tok Mak kena keling kau jahit gini ya. Gini juga takut. Tok Mak dulu ni. Pocik. Oh, memang Tok Mak ni memang iya. Memang biasa. Tak tahu pula dia apabila sejak akhir-akhir ni kena keling kau jahit jadi menikus. Pocik tak tahu tu. Kat pada kita tengok situ, siapa dia? Ashraf Wajdi. Masa duduk di luar, memang sangat hebat dia. Dia seorang yang hebat. Tetapi apabila duduk dalam, jangan lalu. Pria amat masalah.
duk luar. Cerdik. 4 pointer. Cerdik. Duk luar. Masuk dalam je. Suruh ganti basikal tu Pergi kerja. Patut apa dia lagi? KJ. KJ ayah buruk kepala. Bagi kalau. Dia bisa lagi. Datuk Anwar Musa semua lari dah. Ni Datuk Anwar Musa memang IQ dia, pemikiran dia sangat hebat. Tetapi sayang, sudah lari daripada UMNO. Lepas tu dia nak suhu atas kapal dia je. UMNO demo lah ni. Betul lah hok Datuk ni Ammar tu royak. DAP dan PAS bertembung. Dalil yang paling nyata sekali je di Terengganu. Batu Nisan pun tak ada. Jadi gini lah Jo, aku ambil mung sore dengan Mak Using. Pergi jadi Batu Nisan di Terengganu. Lagu mana Jo? Comel Jo. Memek kemah. Memek Sampai tu dia kecek ni Jo. Dia jangan baru hangat kita ni. Apabila kita kecek baru tanpa menyedari bahawa diri kita sekarang ni sudah tidak seperti dulu. Ni yang makan dia. Lepas demo kena mikir sikit je. Bahawa kegemilangan demo ni sudah berakhir. Sekarang ni orang kerti tengok je. Demo tak payah cerita. Orang kerti tengok belakang dah. Orang tengok, orang tahu dah. Tak payah nak cerita bagian ni. Tapi tak apalah. Koyak demo tu mental demo tu kabeh. Okey.